Cuba tengok ni, ada orang simpan emas beribu-ribu gram dalam akaun Public Gold. Tak takut hilang ke? Ramai juga yang tanya, tak apa ke simpan emas banyak-banyak dalam akaun CAP ni? Yelah, kita tak nampak kan? Lainlah kalau kita simpan emas fizikal, semuanya dalam tangan. Okay, first thing first, akaun CAP Public Gold ni adalah trusted platform yang kita boleh simpan gram emas dalam akaun. Sebab ada je orang yang takut nak simpan emas fizikal. Mungkin kawasan perumahan tu tak selamat ke, takut cuai, hilang dan sebagainya. That's why Public Gold ada akaun CAP ni untuk kita simpan gram emas tanpa ada sebarang charge simpanan. Tak kisahlah kita nak simpan berkilo-kilogram emas dalam akaun CAP tu pun boleh, tak ada masalah. Dan untuk pengetahuan semua, emas yang kita simpan dalam akaun CAP tu sebenarnya adalah emas fizikal. Cuma emas tersebut ada dengan Public Gold. Public Gold tolong simpankan, tolong jagakan emas fizikal tersebut disimpan di satu tempat yang selamat dan dilindungi di bawah Insurance Loan Pack Insurance International Berhad. Sebab itulah bila kita simpan gram emas dalam akaun CAP, nak keluarkan bila-bila masa dalam bentuk fizikal boleh, tak ada masalah. Jadi tuan-puan, kalau tuan-puan ada bajet yang besar tapi takut nak pegang emas fizikal, it's okay. Simpan saja dalam akaun CAP. Bagi yang berminat nak bermula, boleh terus rujuk pin video dekat profil saya. Saya dah tunjukkan cara dan langkah yang terbaik untuk tuan-puan bermula. Ataupun boleh terus klik link di bio saya untuk saya bantu sebaiknya.